Apa hukum ibu bapa gunakan duit raya anak-anak selain daripada keperluan anak tersebut? Jawapan daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Haram bagi ibu bapa untuk menggunakan duit raya anak mereka dengan sewenang-wenangnya, kecuali dalam keadaan yang memerlukan sahaja. Sekiranya ibu bapa sudah menggunakan duit raya anak-anak dalam perkara yang tidak menjadi keperluan, maka wajib ke atas ibu bapa untuk menggantikannya kembali. Jadi untuk mengelakkan ibu bapa terambil duit hak anak-anak, antara tempat simpanan yang terbaik adalah dalam bentuk emas. Pembukaan akaun bersama Public Gold tiada charge dan sesiapa sahaja boleh daftar, termasuk anak-anak anda. Simpanan ini tiada syarat wajib menabung setiap bulan, bermakna anda boleh sahaja menabung pada bila-bila masa tanpa halangan waktu. Cukup gram dalam akaun, anda ada pilihan untuk keluarkan ke dalam bentuk emas fizikal atau simpan sendiri, atau boleh sahaja simpan di dalam akaun Gap tanpa sebarang charge. Antara persediaan terbaik yang anda boleh buat untuk keluarga anda adalah menyediakan tabungan khas buat anak-anak anda dan jamin masa depan mereka dengan simpanan yang tidak jatuh nilai. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah-langkah pendaftaran akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.